Okey bang, ni yang akak pilih. Allah. Kenapa akak ni macam tak sihat? Demam. Demam. Saya baru balik pada klinik. Doktor kata demam ni biasalah. Ni macam jangkit pada orang, virus macam tu. Oh. Alhamdulillah lah doktor dah bagi ubat. Dah bagi ubat dah lah. InsyaAllah 3 hari kebah lah demam ni. Sebab salah saya nak jual bang. Tak apa. Kalau nak bagi dia cepat lagi kebah demam tu, bawa kat tempat yang dia paling suka, doktor kata. Buat tempat paling dia suka? Macam budak-budak kita bawa pergi taman permainan. Yang dia sukalah. Kalau macam abang, saya adalah tempat saya. Macam rahsia je. Nanti kan isteri saya tahu pula. Okey, faham. Tapi isteri saya tanya, sayang awak suka mana? Baru cepat sikit sembuh apa demam awak ni? Kata, saya sebenarnya suka sangat dengan Mas Zakaria. Oh, saya berbangga lah walaupun akak tak sihat pun masih lagi nak cari Mas Zakaria ni. Buat ubat. Buat ubat. Buat ubat. Orang panggil apa kalau makan durian tu? Takut darah tinggi ke apa? Niat buat ubat. Okey. Niat buat ubat, okey. Makan 10 biji pun okey. Oh, okey. Boleh try kot. Boleh try dulu. Agak-agak boleh jadi agak-agak lah sembuh, ubat jugalah. Pak ni saya boleh jadi doktor abang. Okey tak? Okey ke? Cuma kecil sangat. Oh, kecil sangat. Bang, cuba yang ni bang. Saya rasa dia punya iron positif dia tak cukup untuk melawan apa orang kata imun tu Immunity tubuh. Dia kena support dengan yang kuat sikit bang. Ada doktor dia bagi antibiotik lah. Antibiotik? Tapi kena makan sampai habis. Jangan makan sekat jalan. Nanti doktor marah. Doktor marah. Cuba abang pakai antibiotik yang ni. Bismillah bang. Oh, cantiknya. Cantik Ui. Sehat dah? Rasa sehat dah ni. Rasa segar. Betul. Hilang dah sakit dekat saya. Tak ada dah batuk tu? Tak ada dah. Alhamdulillah. Mana klinik tu kena bagi rate 5 bintang lah. Dia tak tipu. Dengan kedai apa Mas Zakaria Kota Tinggi pun bagi rate 5 bintang. Boleh. Balik ni saya rate 5 bintang lah. Macam mana kak? Okey. Boleh bayar? Boleh. Asalkan benda tu bagi awak kebah demam cepat sikit. Proceed Boleh proceed? Boleh bang. Berapa bang? Harga dia berapa? Harga dia lebih kurang yang ni sangat murah ni bang. Yang ni kalau orang kata affordable lah bang. Orang panggil affordable. Berbaloi. Kalau yang ni lebih kurang RM30,000 sahaja bang. Bang. Alhamdulillah, rasa kebah demam saya. Cantik kan gelang saya ni awak? Cantik. Awak kenapa tu? Tak tahulah. Rasa seram sejuk daripada tadi. Rasa menggigil sampai ke tulang. Awak pula yang demam? Tak tahu, tiba-tiba je. Tak kena hujan pun hari ni. Tak tahu kenapa. Sejuk. Rasa tak larat nak berjalan.